Kerajaan Malaysia meletakkan garis kemiskinan terlampau rendah yang mengecilkan peratusan kemiskinan di Malaysia. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Sebagian orang Malaysia merasa senang saat melihat data bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia lebih banyak dari negaranya. Namun mereka lupa satu hal penting, jumlah orang kaya di Indonesia jauh melampaui Malaysia. Bahkan secara ekonomi, Indonesia memiliki kelas menengah dan atas yang sangat kuat. Meski angka kemiskinan lebih tinggi, banyak warga miskin di Indonesia masih bisa hidup tenang dan bahagia dengan solidaritas sosial yang tinggi. Sementara itu, kemiskinan di Malaysia lebih parah dan membuat DPR Malaysia menangis. Duit kamu murah, tahu tak? Lagi kerja berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Untuk rakyat kamu makan, kurus kering. Boleh pula kata Malaysia nak belajar dengan Indonesia. Pada data tau. Kau pandang tinggi pada Thailand, pandang tinggi pada Vietnam, pandang tinggi pada Filipina, tapi pandang rendah pada Indonesia. Sedangkan Indonesia tu mengatasi tiga-tiga negara ni. Dan kita nombor 5, saiz ekonomi penting tau. Berapa banyak duit yang ada di dalam negara. Sedalah, realitinya di bawah sana rakyat terpaksa berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Jangan kita bangga dengan data ekonomi, konon-konon inflasi 1.9%. Ini tahu kepada rakyat semua. Dia tak tahu pun 1.9% inflasi tersebut. Dan dia kata, pasal ini. Menteri Kewangan kedua kata bagus. Tapi beras tak ada. Nak makan pun tak ada. Kota Raja kena duduk sama-sama. Yang berhormat Larut, mohon perkenalkan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sangat tersentuh hati apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat. Saya sebagai ibu yang berada di kawasan pendalaman yang setiap hari melihat realiti hidup rakyat. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat sebenarnya itu yang berlaku di bawah. Walaupun kerajaan berbangga dengan angka inflasi 1.9%, sebenarnya rakyat tidak merasai. Sebenarnya hakikatnya kehidupan di bawah semakin berat dan terbeban. Saya ingin merujuk kepada satu akhbar Metro yang telah dikeluarkan pada 24 Ogos 2024 yang menceritakan bagaimana kisah seorang wanita yang dijumpai tidak bermaya di Taman Indah Sungai Abong, Johor, di mana di sisinya ada jasad ayah dan jasad adik OKU yang sudah meninggal dunia kerana kelaparan. Apakah ingin kita lihat dalam negara kita ini ramai lagi rakyat Malaysia yang mati kelaparan? Ini adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi saya ingin pandangan Yang Berhormat tentang isu yang sedang melanda rakyat hari ini. Ya Allah, Kau tolong dan bantulah negara kami ini. Kalau inilah kisah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dan Tuan Panjang, kalau inilah realiti yang berlaku di bawah sana, apakah ini merupakan musibah yang dilanda negara? Apakah negara ini sudah tiada barakah lagi? Kalau inilah tiada gunanya data inflasi, apa saja data ekonomi dibangkitkan. Dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendakwa situasi kemiskinan di Malaysia jauh lebih buruk dari apa yang digambarkan oleh kerajaan. Dalam satu laporan yang diterbitkan hari ini, PBB mendakwa kerajaan Malaysia meletakkan garis kemiskinan terlampau rendah yang mengecilkan peratusan kemiskinan di Malaysia. Laporan ini diterbitkan susulan lawatan pelapor khas kemiskinan dan hak asasi manusia PBB, Philip Alston ke Malaysia. Alston melawat Pasar Budi Kos Rendah, pusat orang kurang upaya, komuniti orang asli dan sekolah di Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Sabah dan Kelantan. Katanya penanda aras kemiskinan di Malaysia kini adalah RM8 sehari seorang
yang disifatkannya sebagai tidak realistik. Beliau bagaimanapun tidak memberikan angka penanda aras yang sepatutnya diguna pakai oleh kerajaan. Rakyat soal mengapa mereka dibebankan dengan sekian banyak cukai. Banyak sangat cukai yang tu. Ada cukai perkhidmatan digital, ada cukai barang nilai rendah, ada cukai keuntungan modal, ada cukai barangan bernilai tinggi, dan ada kenaikan cukai lapangan terbang. Sudahlah banyak cukai-cukai yang saya baca tadi. Muncul pula e-invoice. Pelaksanaannya akan dibuat sepenuh bermula 1 Julai 2025. Semuanya dilonggok atas kepala pundak rakyat. Kehilangan mata pencarian menyebabkan sebuah keluarga di Kampung Baung, Pengkalan Cempa, Kelantan dihimpit kemiskinan. Gagal mendapat bantuan kewangan daripada pihak berwajib, mereka sekeluarga ada kalanya terpaksa mengikat perut. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menunggu bekalan beras putih tempatan BPT selesai. Rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan mereka? Tujuannya untuk dapat supply kepada saya merasakan bahawa ada tak alternatif kepada lain sementara isu beras yang dapat kita. Contohnya saya pernah bincang dengan yang dari Sabah. Banyak negeri saya yang kayu kayu ini digunakan untuk saklin sebab ubi kayu ini khasiatnya memang hebat dan dia kalau bandingkan dengan syurga yang ada dalam peradaban ubi kayu jauh lebih bawah. Jadi di sana orang Sarawak Rakyat Indonesia sering tertipu dengan gambaran Malaysia. Mereka anggap Malaysia negara maju. Namun pada hakikatnya yang maju tu hanya KL, Selangor dan Pulau Pinang. Pergilah ke negeri lain, anda pasti akan terkejut melihat realitinya sehingga ke tahap ada negerinya air nak mandi pun tak ada. Bahkan ketidakseimbangan pembangunan negeri-negeri di Malaysia ni pun sangat ketara. Oh ya, sebelum tu aku tak kisah kalau orang Malaysia nak kata aku cuba memburukkan negara sendiri, sebab ini adalah fakta sebenar pasal negara kita. Tak perlu nak bohong pada dunia dah. Okey, kita sambung. Orang Indonesia anggap orang Melayu kaya raya. Tak betul. Yang kaya raya tu kaum Cina. Melayu ramai yang susah. Yang kaya raya tu sikit je. Rakyat Indonesia anggap orang Malaysia semua fasih cakap Inggeris kan? Padahal yang tahu cakap Inggeris tu hanya di bandar saja. Kebanyakannya tak tahu langsung bahasa Inggeris, terutamanya orang-orang Melayu. Rakyat Indonesia anggap pengangkutan Malaysia ni moden. Ada LRT, monorail bagai, tapi itu semua di KL Selangor saja. Dah pernah tengok jalan di negeri Sabah Sarawak? Tercirik kau nanti.